A B C D E F G H I J. A B C D E F G H I J K. Okay. Zah, kau buat apa? Tengah susun baju kenapa? Tapi kenapa kau nyanyi lagu ABC? Tak adalah, senanglah sikit nak susun kau dah menyanyi. Hah? Biar betul. Maksudnya kau kena nyanyi dulu baru kau tahu apa huruf selepas tu. Macam budak-budak. Yelah, semua orang buat macam tu kan? Dah. Please lah. Tak okey. Aku last buat masa 8 tahun. Serius lah. Puas lah. Aku kan budak-budak. Dah. Oh, ya So, huruf apa lepas I? Seriously? Apa huruf selepas I? Ha, apa? A, B, C, D, E, F, G, H, J. Apa selepas I? Yup. Ha, apa? Mestilah J. Come on. Takkan tu pun tak tahu. Tapi tadi kau nyanyi ABC, aku dengar. Mana ada? Okay, so huruf apa lepas T? Serius lah. Huruf apa lepas T? Yelah, apa? Mestilah lepas T. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M. Mestilah lepas huruf T, huruf U. Ha, aku dengar lah kau nyanyi lagu ABC tadi. Tak, aku tak nyanyi langsung pun lagu tu. Aku bukan budak-budak. Kenapa aku nak kena nyanyi lagu tu? Asal korang nyanyi lagu ABC ni? Yelah. Sebab tu je cara untuk tahu apa huruf selepas satu huruf. Serius lah, korang nyanyi lagu ABC sebab nak tahu apa huruf selepas tu? Aku buat tu time 8 tahun tau. Okey. Kalau macam tu, apa huruf lepas K? Serius lah, apa huruf selepas K? Apa dia? Cuba budak lah korang ni. Okey, go. Cepat A, B, C, D, F, G, H, I, J. Ha, tu kau nyanyi. Pacah lah kau ni.